Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam integriti di hati. Bertemu kembali saya Nadia Azmin di podcast Integriti Bikin Serupa Cakap. Okey, baiklah, kali ini saya bersiaran ya dengan figura publicity yang cukup terkenal. Yang sering mendapat gelaran Iron Man Malaysia. Apa khabar Tuan Ami Idris? Baik, Alhamdulillah. Puan Nadia sihat? Alhamdulillah. Lama ya kita tak bergandingan ya. Kita terakhir di Selayang kan? Tak silap saya. Ya, saya bertindak sebagai moderator dan pada waktu itu pun saya rasa macam Allah bersama orang hebat ya. Banyak lagi kita kena belajar dengan Tuan Ami Idris dengan Iron Man kita. Okey, baiklah. Hari ini kita akan berbincang lah. Kita akan berkongsi tentang tajuk anak kopi kita, integriti mula dari rumah. Wow. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nak merungkai macam mana anak kopi kita, anak tiru kita, boleh tak Tuan Ami Idris perkenalkan sedikitlah kepada penonton kita di rumah, bagaimana boleh jadi Iron Man? Ceritanya saya daripada kecil memang kaki komik. Oh, okey. Saya suka kumpul komik dan saya suka melukis komik. Okey, Dan begitu ceritanya. masa di sekolah dulu, kita lukis, lepas tu jual 50 sen masa tu. Nampak tak? Daripada kecil lagi tuan-tuan dan puan-puan di rumah, Iron Man ni bukan saja motivasi, pengacara TV dan radio, merupanya ada business minded. Boleh lah kan. Cuma masa tu bila nak beli mainan, mak kata nanti dulu, tunggu mak kaya. Okey. Lepas tu dah tak kaya. Jadi bila dah besar ni, kita beli sendirilah. Okey. So saya beli mainan, dan mainan ni dia ada banyak jenis. Dia ada memang mainan untuk kanak-kanak. Dia ada juga mainan collectible. So memang mainan tu dibuat untuk dewasa-dewasa yang tak sedar diri macam saya. Oh, okey. Tak, kita sama. Kita ada something kita nak fulfill, kita punya inner child. Ya, betul. So daripada situlah nampak tuan-tuan, penonton-penonton kita yang berada di rumah, dengan apa latar belakang Iron Man kita ni, dia kata sejak kecil dengan dorongan ibunya sendiri. Jadi sesuai lah dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu anak kopi kita, integriti mula daripada rumah. Okey. Okey, bersedia ke untuk saya teruskan? Anytime. Anytime. Alright. Okeylah, Tuan Iron Man. Ya, saya suka panggil Iron Man tau. Saya panggil Miss Romanoff. Oh, Romanoff. Okey. Baiklah. Okey. Kita sebutlah, bila kita sebut anak kopi kita, anak tiru kita ni, apa agaknya satu tabiat atau perangai yang bila kita tengok ni, alamak, dia kopi aku lah. Alamak, dia tiru saya lah. Okey, tajuk kita hari ni amat dekat lah dengan integriti di rumah. Sebab kita sebagai, bila saya pegang topi sebagai seorang ibu bapa lah, dan Tuan Amisi pun dah berumah tangga dan sebagainya. Sebagai figura awam, macam mana kita nak pastikan anak-anak kita ni faham nilai kejujuran yang paling mudah sekali? Adakah melalui peraturan ke, ataupun macam mana pendekatan lain? Sebenarnya penting apa yang ibu bapa cakap, apa yang ibu bapa buat hari demi hari, dia membentuk sikap anak kita. Contoh, anak saya masa dia kecil-kecil dulu, untuk melatih dia bercakap thank you ataupun terima kasih bila orang bagi barang, saya mulakan dengan, masa tu saya bincang dengan rumah saya, apa-apa pun kalau semudah bagi remote TV kan, anak duduk tepi, kita akan sebut kuat-kuat thank you kan. Thank you. Okay. Biar dia nampak. Dan kita buat secara konsisten setiap masa. Contohnya bila di meja makan, orang rumah tolong isi lauk, thank you mami, contoh kan. So sampai satu tahap, lepas 2 minggu, saya try tau. Bila orang rumah saya bagi remote Astro, saya diam. Apa nak saya buat? Dia bangun, dia cekap pinggang, Daddy, say thank you. Saya tak suruh lagi tau. Saya tak suruh lagi. Tapi dia yang ajar saya bila saya tak cakap. Okey. Kenapa? Sebab secara konsisten dia tengok. Dan bila dia tengok, ia menjadi program dalam kepala dia. Dan bila menjadi program, tiba-tiba saya tak buat, bagi dia itu satu kesalahan. Dia jadi macam satu pembelajaran asas lah kepada anak-anak. Walaupun dengan satu ungkapan terima kasih sahaja, dia memberi makna yang besar. Itu dia panggil experiential learning untuk anak. Okay. Sebab tu penting apa yang kita cakap, apa yang kita buat, hatta apa yang kita pakai sekalipun. Akan sedikit sebanyak membentuk sikap anak kita. Dia bukan saja sikap, dia sebagai identiti pun salah satunya juga. Contoh, Alhamdulillah, saya
berbanggalah dengan anak-anak perempuan saya. Seorang masuk Foundation UIA, seorang tingkatan 3. Mereka kalau beli baju semua, mereka mesti pastikan labuh. Tudung pun labuh. Kadang-kadang saya saja usik. Syariah lah. Patut syariah kan. Patut syariah. Kadang-kadang saya usik lah. Tak nak ikut trend K-pop ke. Mana boleh jadi malu kan contoh. So kenapa? Sebab mak dia sentiasa konsisten. Daripada dulu sampai sekarang berpakaian begitu. Walaupun trend macam-macam, tetapi mereka mengidolakan ibu mereka. Kerana ibu mereka secara konsisten berpakaian begitu. Sebab tu saya ulang sekali lagi, apa yang kita cakap, apa yang kita buat, apa yang kita pakai membentuk identiti anak kita. Sebab masuk peribadi seorang anak itu sendiri bermula pada rumah. Ini kita jelaslah nampak yang ibu bapa itu sendiri adalah cikgu pertama untuk anak-anak. Tepat sekali. Salah satu dosa besar kita ialah kita menswastakan 100% kepada sekolah. Ya. Sedangkan sekolah ni dikira sebagai second school. The first school, sekolah pertama adalah rumah. Saya buat contoh antara kesilapan kita dalam mendidik anak, antaranya ialah kita suruh anak-anak bila pergi sekolah duduk depan, hormat cikgu, dengar apa cikgu cakap. Tapi kita di tempat kerja, bila bos cakap, kita melawan. Contoh. Ya. Nampak? Bila kita pergi kursus, kita bubuk duduk mana? Belakang. Duduk belakang. At the same time, kita suruh anak duduk depan. Ya. Walaupun anak tak nampak, tapi dia ada mutual feelings. Okey. Di mana bila kita cakap tak serupa bikin, kita suruh anak kita duduk depan bila pergi kursus dan sebagainya, bila belajar di sekolah dan dalam kelas, tapi kita sendiri pun tak buat apa yang kita suruh. Anak boleh rasa roh tu, roh penyampaian sesuatu maklumat. Kalaulah mak ayah memang tak buat, anak-anak akan rasa tak bersemangat untuk nak buat. Apatah lagi kalau dia nampak sendiri mak ayah dia tak buat seperti mana apa dia suruh. Dia ibarat ibu bapa ni bukanlah orang kata guru saja. Dia orang kata booster kepada anak-anak. Example, model. Contoh lain, kita belasah anak kita bila merokok. Kita nampak tak? Rokok lagi. Kita marah anak kita bila kantoi vape. Kita pun boleh tahan juga kaki vape, nampak tak? Ya, betul. So, benda begini kita nampak kecil. Tapi sebenarnya dia besar. memberi impak kepada melahirkan anak yang bagaimana yang kita nak. Yelah, sebab anak-anak ni sebenarnya dia dalam satu perkarangan dalam rumah, orang yang paling dekat dengan dia ialah ibu bapa. Betul. Kedua barulah guru. Ketiga kawan-kawan dia. Itulah circle mereka dalam space bubble mereka. Jadi apa yang diluahkan, apa yang ditunjukkan ibu bapa, kita lah orang macam Tuan Aiman begitu tadi, kita sebagai tunjuk yang baik. Kadang-kadang kita suruh anak kita duduk ke depan, tapi hakikatnya waktu kursus kita di belakang, kita hanya nak menyebabkan syarat saja. Kita marah bila anak-anak kita main-main kat sekolah. Tapi kita pak kerja pun boleh tahan juga main-main. Nampak tak? Waktu kerja, time lunch hour, keluar awal, balik lambat. Itu biasa berlaku di mana-mana. And that is integrity. Ya, betul. Sebab itulah bila kita latihkan anak-anak integriti daripada kecil, kadang-kadang mereka di dalam alam rumah, mereka terkawal sebab ada ibu bapa. Tetapi bila mereka keluar daripada space bubble di rumah itu sendiri, sekarang banyaklah orang kata ruang dan peluang yang mana anak-anak cepat betul belajar dengan benda baru. Sebagai contohlah, kita sekarang ni ramai Gen Z terjerumus dengan zaman digital dan mencabar dari segi fizikal, dan macam mana kita nak kawal mental dan emosi mereka ni, sebab kita faham TikTok di luar sana sangat berluasa. Walaupun kita faham kita dah hantar anak kita dengan pendidikan yang bagus, tetapi pengaruh rakan sebaya itu sendiri. Okey, dia dua isu kat sini. Pertama, pengaruh rakan sebaya. Kedua, social media. Okey, untuk social media, saya tu terang anak saya yang kat UIA sekarang, dia mendapat handphone pertama dia tahu agak-agak bila? Selepas SPM. Okey. Maksudnya sejak dia lahir sampai umur dia 17 tahun lah, dia tak pernah ada handphone sendiri. Ini first time tahu saya dengar, sebab kalau saya nak relate dengan kehidupan saya, anak-anak buah saya, the early age tu
dah tengok dah YouTube. Sebab bila kita nak bawa dia pergi kena makan, nak bagi dia tak nak tantrum, kita bagi tengok, diorang tengok Tak, YouTube. saya tak benarkan. Okey, Saya tak baguslah. benarkan. Dan bila saya tak benarkan, bukan tak benarkan dia juga. Tapi ada screening time lah. Saya tak benarkan dia dan saya sendiri pun tak layan YouTube ketika dia tempat makan. Okey. Ni kadang-kadang kita marah anak-anak kita tengok YouTube di tempat meja, di meja makan. Kita duduk layan YouTube, nampak tak? So, anak dia mula, kita tak boleh, dia boleh. Banyak cantik. Ini tips penting untuk penonton di luar sana. Kita ambil tips ni. Kalau tak nak anak kita betul-betul pengaruh dengan social media, kita kena mula dulu. Kita kena mula dulu. Contoh satu lagi, saya ingat lagi, sebab kebetulan anak saya yang kat UIA tu, birthday dia 13 bulan 12. Okey. So masa tu dah tinggal seminggu ke 2 minggu nak habis SPM. Jadi masa birthday dia, saya bagilah hadiah phone dia yang pertama. Bila dia bawa pergi sekolah, masa tu dia ada kelas tambahan, riuh sebiji sekolah, sebutir sekolah kan. Satu sekolah sebab apa kawan dia kata, "Weh, Iman ada handphone weh." Kan. Sebab selama ni memang dia terkenal sebagai orang yang tak ada handphone. Kalau nak kontak dia, sama ada guna WhatsApp di nombor maknya ataupun bapaknya. Dan Alhamdulillah, dia tidak attach sangat dengan phone. Okay. Ada masalah agak sekarang. Iaitu, bila dia duduk UIA, saya WhatsApp dia hari ni, petang mau dia balas. Sebab tanya, "Kakak kenapa lambat reply?" "Kakak lupa phone letak mana." Kan? Masya Allah. Sebab apa? Dia tak attach sangat dengan phone. Ya. And Alhamdulillah, hobi dia bila waktu 8 dia suka melukis. Oh, okey. Dia suka lukis anime dan sebagainya. Adakah dia langsung tak pernah main game? Adakah dia tak pernah langsung tengok YouTube? Pernah. Saya bagi iPad saya untuk dia tengok. Itu pun ada screen time lah. Kan? Nak sebut bahawa cara untuk kita mengelak daripada anak-anak kita terpengaruh dengan benda pelik-pelik di TikTok ni adalah jangan bagi gadget terlalu awal. Okey. Sebab kita dia usaha yang awal lah. Dengan izin lah, dosa besar mak ayah ialah kita bagi anak kita gadget untuk escapism. Yes. Apa dia? Betul. Supaya dia duduk senyap, aku boleh buat kerja. Ya. Akhirnya, yes, kita settle kerja kita. Mencari ketenangan sementara. Yes, kita settle kerja kita. Tapi kita tambah masalah baru. Apa dia? Anak beriman dengan gadget. Okay, itu pertama. Yang kedua ialah soal pergaulan. Okay. Pergaulan ni, saya taklah nak kata saya parent yang sempurna. Ada juga kelemahan-kelemahan saya. Sebab saya pun jaga anak saudara saya. Dan ada juga isu-isu yang saya hadapi. Cuma dalam hal saya menjaga anak saya sendiri, saya cukup particular dalam bab mendidik anak saya dengan agama. Mereka daripada kecil sentiasa konsisten. Lepas solat jemaah, sama-sama akan mengaji Quran dengan mak dia. Kadang-kadang sekali-sekali dengan saya. Dan kita takkan without fail. Dan pada waktu yang sama, saya tidak mengongkong mereka kalau mereka nak outing dengan kawan-kawan. Tapi apa saya buat? Sampai sekarang kita praktik. Apa dia? Bila dia nak outing dengan kawan-kawan, saya yang hantar dia. Dan saya tahu dan saya kenal siapa kawan-kawan dia. Ni macam ayah saya je. Dia hantar saya pergi training bola jaring. Dia pun nak pergi kedai depan rumah tu pun dia hantar naik motor. Itu dah tak. Kan? Nak pergi Watson pun cakap nak pergi beli apa. Dia hantar kan? Pergi hantar. Menunggu itu ke depan tu. Sebab itu adalah attachment ayah dan juga anak. Dan menyebabkan apa-apa pun anak-anak saya sentiasa di dalam keteraturan dalam memilih kawan. Betul. Dan kita pula meraihkan kawan-kawan dia. Saya belanja anak kawan-kawan dia makan. Dan kadang-kadang bila dia nak pergi asrama, saya kirim, kami keluarga kirim makanan untuk kawan-kawan dia kat dalam dom. So menyebabkan dia memilih kawan yang betul. Dan dia sentiasa ingat bahawa dalam dia berkawan tu dia masih ada mak ayah. Ya. Masalah kita ialah kita membiarkan sebebas-bebasnya tanpa langsung ada observation. Itulah nilai yang penting lah sebagai bapa untuk kita pupuk dengan anak-anak kita. Betul. Oh, jadi saya nampak lah rupanya ada sebab lah ayah saya buat begitu. Sebab bila kita tengok bila Tuan Iron Man bagi tahu tadi sampai anak pergi training pun pergi hantar. Oh, baru saya dapat jawapan kenapa ayah saya sedemikian. Dan saya pastikan juga sebab saya Nadia, saya tak ada privilege untuk rasa hidup dengan kewujudan ayah. Sebab mak ayah saya bercerai daripada saya kecil dan dia duduk jauh di Sarawak
Dan dia dah meninggal tahun lepas. So saya tak rasa kenikmatan ayah hantar pergi sekolah. Kenikmatan salam ayah bila masuk universiti. Jadi kita memberi kepada anak kita supaya tidak merasa. Saya tak dapat, saya pastikan anak-anak saya dapat. Kesemua hari anugerah kecemerlangan anak saya ada. Kesemua hari sukan anak saya ada. Sampai menyampah anak saya sebab yang paling kuat bersorak aku. So nampaklah bermaksud integriti tu sebenarnya ialah kita memang berparking integriti kita tu pada mak dan ayah, tapi dengan cara orang kata Tuan Aiman tadi tu even sampai pergi anugerah anak bersorak macam menang bola semalam Okey, so kita nampaklah bermaksud dekat sini ada orang kata anak-anak ni ibarat macam kain putih. Macam mana kita corak dia, kita mahukan dia begitu ikut acuan kita. Jadinya ada tak kadang-kadang sebenarnya kita rasa pantulan kepada kita sendiri? Sejujurnya ada. Sebenarnya apa yang pernah dia sebut tu ada relate kepada hadis. Nabi sebut yuladu walad ala fitrah. Dilahirkan anak itu keadaan fitrah bagaikan kain putih. Fa abawahu yuhawidani au yumajjisani ay nasarani. Maka atas mak ayah itulah membentuk mencorakkan sama ada warna majusi ke nasrani ke ataupun Yahudi. Kenapa dalam hadis tu tak sebut Islam? Kerana Islam itu fitrah. Maka apa jua yang kita buat, kita bertanggungjawab mencorakkan anak-anak kita. So, menjawab soalan tadi, bila anak bongsu saya contohnya, makin dia besar, makin nampak perangai macam bapak dia kan. Contoh, saya kalau saya meminati sesuatu, saya akan minat sungguh-sungguh. Collect benda tu. High determination lah anak yang bongsu ni. Dan benda tu ada kat anak bongsu saya. Bila dia nak sesuatu, dia akan buat sungguh-sungguh sampai dia dapat. Kalau dia tak nak cakap lah macam mana pun kan. Contoh, masa dia darjah 3 ke darjah 4, dia dapat tahu kakak dia masa sekolah sama-sama dulu, dapat top 10 dalam rentas desa tak silap saya. So adik dia, anak saya bongsu ni, dia nekat nak buat lebih baik pada kakak dia. Dia dapat nombor 2 weh. Saya selama hidup saya, aku tak pernah menang medal dalam rentas desa kan. Tapi dia boleh nombor 2. Tapi sekali tu je lah. Tapi yelah, dia jadikan kakak dia tu sebagai target dia. Itu maksud dah nilai kesungguhan dia tu sebenarnya tidak mati di situ saja. Ya, betul. Kalau sekarang ni pada usia yang kecil, kita nampaklah pantulan itu sendiri tu, corak itu sendiri akan bawa daripada usia besar nanti. Dan dekat bilik dia ada rak-rak collection anime dia. Adalah collection K-pop sikit-sikit. Maknanya dia minat, dia akan collect dan dia akan sungguh-sungguh. Bila saya tengok, wih, ini macam aku ni. Kan? So nampaklah orang kata imitate anak tu ada daripada padahal dia tak pernah suruh pun dia collect. Tapi dengan sendirinya, dia sendiri pun baru rasa, oh lah macam daddy lah. Mungkin je lah, kita nampak psikologi anak itu sendiri, dia nampak ibu bapanya role model terdekat pada dia. So, this is a good thing for them untuk follow. Jadi, dia ikut. Itu nilai terbesar. Sebab tu kita kata, ibu bapa ni bukan sekadar guru, tetapi sebenarnya booster tu salah satu pengikut lah, right followers. Kalau kita dekat Instagram ke apa, kita ada following. So, dia ada right followers lah untuk ibu bapa kita ni. Jadinya, kalau kita tengok anak kita ni macam kakak top 10, adiknya dapat nombor 2. Apa hadiah yang paling berharga sebagai ibu bapa ni lah untuk tingkatkan lagi motivasi anak-anak ni selain daripada duit. Sebab sekarang ni kan, Gen Z ibu bapa sekarang ni, sebab ramailah dalam zaman penuh kesibukan, ibu bapa banyak menutup mata anak-anak dengan wang ringgit, dengan harta benda, sehingga kan mereka terabaikan kasih sayang. Sebenarnya masa dipanggil present, keberadaan kita. Saya baru ni Father's Day, saya dapat surat panjang daripada anak saya. Antara yang dia tulis yang menyebabkan saya menitih air mata. Dia kata, thank you daddy. Banyak benda yang daddy bagi untuk anak bongsu saya nama Tisha. Dan paling Tisha terharu, dia kata, walaupun daddy penat kerja, bila daddy balik, daddy selalu senyum dan ceria layan kita orang. Dia kata kalau Tisha dah penat, Tisha dah tak boleh dah. Tisha moody.
Tapi daddy sentiasa ada. Walaupun daddy penat, drive sana, drive sini, travel sana, travel sini. Tapi bila daddy balik, daddy akan senyum, daddy gelak. Daddy tengok TV dengan kami sama-sama, makan sekali. Saya menangis. So itulah antara contoh yang terbaik lah membuatkan anak kopi kita, anak tiru kita. Yalah sebab orang kata walau kita penat sekalipun kita kena senyum, kita kena bertindak. Sebab ada orang pergi kerja, dia macam stres. Bawa balik rumah, janganlah bawa balik stres tu. Okey, apa saya nak relate dengan integriti ni? Maksud saya ialah kita kena pandai membahagikan emosi kita. Tempat kerja. Keluarga. Jangan kita campur adukkan. Bila kita buat perangai macam tu, anak kita akan buat benda yang sama. Apa dia? Dia bengang dengan kawan dia, dia bawa ke rumah. Dia bengang kat sekolah, dia bawa perangai di rumah. Itu satu. Yang kedua, bila kita sebagai parent, kita berjanji sesuatu, buat. Kesilapan kita ialah, kita janji macam-macam untuk settle masalah ketika itu. Bila anak kita dah achieve, kita lupa. Anak kita tangguh dan anak ingat. Dan bila dia kerja, dia akan buat perangai yang sama. Apa dia? Dia janji, tapi dia tak tunai janji. Tak tunai janji. So itulah salah satu sikap professionalism yang patut ditunjukkan oleh ibu bapa di rumah. Sebab anak-anak senang sangat tiru kita. Sebab kita lah orang kata pelakon hebat di rumah. Jadinya untuk kita sambung lagi selepas ini, macam mana nak jadi ibu bapa yang profesional, yang berintegriti supaya anak tiru kita dengan perkara yang baik. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Okey, bertemu kembali di podcast Integrity Bikin Super Cakap bersama saya Tuan Amir Idris, Ironman Malaysia. Baiklah, kita sambung ya. Perbincangan kita dari tadi tu berkaitan bisa. Berkaitan dengan apa? Ibu bapa yang profesional. Itu tadi. Okeylah, bila kita nampaklah ibu bapa ni sebagai guru lah, role model kita, booster kita dan sebagainya. Kalaulah anak buat silap di luar rumah. Maknanya di luar kawasan kita, dah bukan kawalan kita dah. Adakah itu 100% kegagalan kita sebagai mak ayah yang mendidik? Saya taklah nak kata 100%. Tapi saya boleh kata kita ada juga contribute ke arah itu. Okay. Sebab apa-apa pun by the end of the day, siapa yang melahirkan mereka? Siapa yang menjadi tempat sekolah pertama mereka, dan siapa yang bertanggungjawab ke atas mereka? Ibu bapa lah. Ibu bapa. Masalah kita ialah, bila berlaku masalah, kita ada tendensi suka menyalahkan orang terus. Sikap menuding jari. Menuding jari kat sekolah, dekat pengetua, cikgu disiplin dan sebagainya. Sampai ada ibu bapa serang cikgu lah kat sekolah. Serang cikgu, saman cikgu. And to make it worse, bila budak ada masalah, bila cikgu panggil, kau tak datang. Dan bila kalau datang sekalipun, dia tak nak dengar, dia terus serangnya cikgunya. Zaman dulu tak macam tu. Cuba kalau kita kena lempang oleh cikgu zaman dulu. Balik rumah, report kat mak. Apa kita dapat? Mak ayah cakap, padan lah. Okey lagi. Mak saya dia top up sebiji lagi. Kan? Sebab kepercayaan mereka ialah cikgu takkan marah tanpa sebab. Betul. So, poin saya ialah, kalau kita menyalahkan orang di atas kesilapan anak-anak kita, kita tak membantu mereka. Kita sebenarnya merosakkan lagi anak-anak kita. Dia tidak akan ke mana lah. Bahasa mudah naik lemak lah kawannya. Maka, we sebagai parents kena take responsibility. Kan? Boleh jadi mungkin ada sebahagian salah sekolah. Tapi jangan kita anggap satu-satu salah sekolah. Ada juga salah kita yang kita kena take responsibility. Apa kita kena buat? Banyak cara lah. Macam antaranya? Ancam anak-anak saya. Saya buat contoh dengan anak-anak saya lah. Sebab saya dengan anak-anak saya memang kita selalu amalkan budaya sembang. Okay. Dan saya akan layan cerita dia. Kan? Dia ada crush ke, dia ada masalah ke, apa ke. Saya selalu mengamalkan cerita je kat dia. Yelah, sebab kita kalau boleh tak nak lah anak-anak kita ni tak ada gap. Tak nak mereka ada rasa perasaan terasing. Rasa hesitation. Tak nak. Isolate tu. Isolation. Dan kita kena bersedia menerima kesilapan anak kita kalau dia buat salah. And from there, kita boleh bincang. Apa perlu kita buat? Contoh, anak saya yang kat UIA dulu, masa result terakhir dia, jahanam.
Teruk 2A, 2E, 3E, Okey. 2G. Ui, saya sendiri pun down masa tu. And masa on the way balik tu saya kena pergi kerja. Anak saya masuk kereta dengan rumah saya. Dia menjerit sebab dia rasa cukup kecewa dengan diri dia sendiri. Malam tu bila balik, sit down. Saya kata, okey kakak, apa yang berlaku sebenarnya? Cerita je kat daddy. Dia cerita pam. Akhir sekali, saya tanya dia, apa yang kakak nak daddy tolong? So dia cakap apa dia nak. Saya cakap ke dia, okey, daddy boleh penuhi apa kakak nak. Dengan syarat? Kakak pun kena penuhi apa daddy nak. So dia akan ada win-win situation. Win-win situation. And Alhamdulillah, keluar result. Saya pun terkejut kan. Daripada 2E, daripada 3E dan ada banyak G, 2A saja, dia dapat 7A. So tu saya kata tadi, yelah, bila tajuk kita ni integriti mula daripada rumah, kita tak boleh letak anak kita kepada kaunselor semata-mata. Ya, betul. Sebabnya kaunselor tu dia peringkat sekolah saja. Dia pun ada anak dia untuk jaga sendiri. Bila kita sebagai ibu bapa yang nak kena mendekati anak, sebab kita melahirkan mereka, jadi kita lebih tahu apa keinginan mereka. Jadi saya dapat rasa, saya tak tahulah, mungkin ada segelintir ibu bapa di luar sana mungkin tidak bertindak sedemikian. Kadang-kadang mereka dapat result sebegitu, hantar tuition sajalah. Sebab benda tu berlaku dalam ruang lingkup saya sebenarnya. Sebab bagi saya nampak sebenarnya ibu bapa lah orang kata main character untuk anak begitu. Dia macam saya sendiri pun, saya dapati anak saya kalau hantar tuition ramai-ramai, cloud. So saya pun nampak anak aku ni tak ada kena potensi lah personal tuition ni kan. So saya kata antara syarat dia ialah, kakak, daddy nak cari cikgu yang akan personal tuition kakak kan. Kakak kena bagi komitmen. Dia setuju. Dan adalah give and take. Ada MOU lah bersama anak. Dan saya nak relate dengan integrity, nak sebut. Dalam kita bekerja, yes, kita akan buat silap. Betul. Yes, kita akan terciduk. Kita tidak akan sempurna kalau tak ada kesilapan. Betul. The question is, bagaimana cara kita mengurus kesilapan kita? Sama ada majikan maupun pekerja, maupun staff. Ada majikan bila staff dia buat silap, dia maki rapat dinding lah kata Kelantannya. Tak ada ruang perbincangan, tak ada ruang musyawarah langsung. Akhirnya lahirlah pekerja-pekerja yang memberontak. Dan timbul pula pekerja yang jenis, dia fikir apa yang dia nak je, apa yang dia dapat sahaja. Dia tak fikir apa yang dia kena beri. Ingat saya sebut dalam kes anak saya, ada give and take. So dalam hal integriti ni, kita jangan fikir apa aku dapat je. Kena fikir apa aku patut beri. Sebab makna hidup pada memberi. Kita nak dihormati, apa kita kena beri pada orang? Hormat orang juga. Kita nak disayangi, apa kita kena beri pada orang? Kita kena buat perkara yang sama. Sayang orang. Kalau kita nak dibenci, benci orang. Nak kena lempang orang. Tak percaya, penonton boleh try lepas ni, lempang semua orang kat mall. Apa kita dapat? Cuba try. Dapat lempang balik. Lempang kan? What you give, you get back. Ya, betul. And this is integrity. You nak orang respect kita, tapi you di tempat kerja tak respect orang. You tak nak anak-anak khianat kat kita sebagai parents, tapi you di tempat kerja you khianat. Kita kena start daripada diri kita sendiri. Ibda bin nafsak, kata bahasa Arab. Bermula dengan diri kamu. So apa-apa pun, ingat, integrity ni dia bukan soal apa aku dapat je. Soal what you contribute to the organisation, to the community, to the people, kepada negara. Saya suka petik satu kata-kata Kennedy. Dia kata, ask not what the country can do for you, but ask what you can do for your country. Kita duk fikir apa bonus apa. Yes, kita entitled untuk benda tersebut. Tapi soalannya, adakah kita telah memberi contribution yang cukup? Masalahnya bab komplain banyak. Tapi kerja setara mana? Betul. So integrity is not about bagi kerja 100% terbaik. Tak. Saya selalu kata, jangan bagi komitmen 100% terbaik. Tapi bagi komitmen 200% terbaik. Dengar tu. Bagi komitmen 200% terbaik. Orang expect kita buat ABCD. Kita buat ABCDE. Orang expect kita datang pukul 2, saya datang 1.55. Contoh, nampak tak? Contoh. Sebab apa tersilap waktu pagi tadi? Contoh. Apa? So we do
our work beyond expectation. Yep. Bukannya orang expect kita buat ABCD, kita buat AB je lah. Kita kan jangan mengharapkan balasan lah. Balasan satu, dan penyakit buat kerja asalkan siap. Asal siap. Asal siap, asal boleh, asal capai KPI. Sudah. Betul. Okey lah, itu dari skop kerja lah kan. Sebab kalau kita sebagai nak jadi seorang pekerja yang cemerlang ke dan sebagainya, kita lah kena memberi effort yang sebetulnya lah. Janganlah buat asal siap, asal boleh tadi kan. Itu dari segi dalam ruang lingkup kerja kan. Yep. Kalau dalam mendidik anak ni dan mendidik anak, mana lebih mencabar? Mengajar mereka untuk sentiasa bercakap benar atau mengajar diri kita sendiri untuk sedia mendengar kebenaran yang pahit daripada mereka. Saya sukalah petikan YB Said Saddiq semalam. Dia kata, kalau dalam politik ni kebenaran itu pahit. So begitulah, macam mana? Ada hadis Nabi sebut, kulil haq wala kana murrah. Katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu pahit. Dan dalam hidup ni, yes, basic kita kena ajar anak jangan menipu. Tapi kena tanya diri kita. Itu paling asas lah. Paling asas. Tapi kena tanya diri kita. Adakah kita pun tak menipu? Sebab in reality, anak-anak memerhati. Contoh, kita kata nanti cuti tahun ni kita pergi Korea kan. Janji-janji manis itulah kan? Yang tadi tu. Lepas tu sudah tak pergi. Dan ini menipu. Kita anggap macam benda kecil. Ya. Tapi dia memberi impak pada anak. Maknanya anak faham. Tak apa, boleh cakap dululah. Kan? Buat tak buat lain cerita. Yep. So, anak sendiri sedang memerhati. Bila dia menipu, kita marah. And bila kita marah, dia tak dengar pun teguran kita. Sebab apa? Dia tidak melihat contoh yang baik di depan mata dia sendiri. So, pertama sekali, yes, kita kena, memang susah nak mendidik anak untuk bercakap benar. Tapi dia jadi lebih mudah kalau kita sendiri pun jenis bercakap benar. Okey, worst case scenario. Kita dah ajar dia, dah didik dia, dia masih lagi cakap bohong dan terkantoi pula pembohongan dia. Oh, yang tu memang jam lah. Okey. Dalam kita mendidik, yes, ada masa kita boleh berbincang. Ada masa kena ada punishment. Hukumannya lah yang setimpai dengan perbuatan yang dibuat. Setimpai dengan perbuatan dia. Dan memang saya jarang angkat suara dengan anak saya. Tapi the moment saya angkat suara, dia tahu itu kesalahan yang sangat besar. Let alone kalau nak rotan. Selama saya besarkan anak saya rotan dia sekali je. Itu pun sebab dia lambat solat ke apa dan sebagainya. So, anak kita dia akan nampak standard. Kalau selama ni kita baik, bila kita angkat suara dia tahu dah. Itu kesilapan yang besar. Dia ada beza juga jenis ayah yang tengking setiap masa. Itu lain lah. Sampai anak jadi blur. Hak mana hak salah, mana betul ni kan? Saya tengah buat salah ke tidak ni? So, ayah pun kena let-let. Kan? Jangan selalu sentiasa dia telan emosi. Okey. Yelah, sebab bila emosi ni, perang emosi, ibu bapa pun kena main peranan lah. Sebab itulah psikologi mental anak-anak kita tak tahu. Sebab tekanan dalam rumah lain, tekanan di luar pun lain. Jadinya kan, kalaulah yelah kita pun nak mengharapkan anak kita membesar dengan acuan yang baik lah kan. Kalau ditargetkan anak kita ni membesar dan cuma ingat satu saja pesanan Iron Man kita ni, nilai daripada kita ni, apakah nilai yang rasa-rasa nak anak kita follow, anak kita bawa sehingga ke masa depan yang baik? Saya tak nak pergi jauh juga. Saya ambil apa yang arwah ayah saya selalu pesan. Okay. Saya ingat lagi masa kecil-kecil dulu, bila cuti akhir tahun ataupun cuti raya, saya akan pergi Sarawak. Ayah saya duduk Sarawak. So, saya sempat beraya kat Sarawak. Ayah saya pernah pesan. Dia kata, jangan minta duit raya dengan orang. Kalau orang bagi, say thank you. Tapi kalau orang tak bagi, jangan pergi minta. Kalau tak ada duit, sama ada cari sendiri or minta dengan ayah. The point is, hidup jangan meminta-minta, kena pandai berusaha. Kalau nak sesuatu, usaha sendiri. So, maknanya jangan bergantung harap pada orang lain. Jangan. Sebab bila kita terlalu bergantung harap pada orang lain, itu yang datang budaya rasuah. Setuju. Itu yang datang budaya meminta-minta. Dia ada ruang yang kita cipta untuk sendiri. Minta projek dan sebagainya. Ya. Dalam hadis Nabi kata, man talabad dunya halalan isti'fafan anil masalah. Siapa yang mencari rezeki yang halal untuk mengelak daripada meminta-minta. Meminta-minta. Maknanya hadis tu
antara tujuan kita kerja adalah Nabi ajar kita jangan minta-minta. Lepas tu wasa'ya ala ahli, untuk kita tolong ahli keluarga. Wa ta'attufa ala jarih, untuk kita membantu jiran-jiran kita, orang-orang memerlukan. Nabi kata apa? Ja'a yaumil qiyamah, dia bangkit pada hari kiamat. Wa wajhuhu kal qamari lailatul badri. Wajah dia terang bagaikan bulan yang cerah. Maknanya Nabi memuliakan orang yang kerja cari rezeki yang halal. Dan antara tujuan utamanya adalah jangan meminta-minta. Jangan meminta-minta. Benda ni saya selalu pesan juga pada anak-anak saya. Jangan meminta-minta. Nak usaha sendiri. Nak belajar betul-betul. Barulah kita ada kemampuan dan baru kita beli. Kalau kita tak mampu nak beli, maknanya kita belum layak untuk memilikinya lah. Itu dah secara tidak langsung telah membina semangat anak itu sendiri untuk capai target apa yang dia. Kalau dia nak, dia kena usaha. Kalau tak dapat, you have nothing to say lah. Maknanya kena faham lah di mana. Kau tak layak. Tapi perasan macam kau layak. Maka mulalah culas dalam waktu kerja demi untuk buat kerja part time. Padahal itu bukan kerja hakiki kau. Nampak tak? Ataupun ada yang shortcut, pergi makan, ambil rasuah. So benda-benda begini tidak membantu diri, malah menjahanamkan negara. Ada juga kalau dalam sektor pekerjaan, nak shortcut lah orang kata, nak terus capai grade yang tinggi, sanggup menjatuhkan orang lain pun adalah salah satulah faktornya. Dia hilang, dia demi untuk mencapai matlamat, dia kepuasan. Hilang keluarga, dia sanggup buang keluarga, sanggup bunuh kawan kan. Ini adalah orang yang tidak ada integriti, tidak ada maruah. So siapa yang terasa, #mohon terasa. #mohon terasa. Besar tu pesanan daripada Iron Man kita tu. Dia mohon terasa. So jadi sesiapa di luar sana tu, penonton-penonton kita, pengikut setia Bikin Super Cakap, dengar apa Iron Man kita cakap ni, mohon terasa. Janganlah buat perkara yang tidak berintegriti. Jangan buat hanya untuk kepentingan peribadi. Dan jangan bergantung harap dengan orang lain. Jadi soalan saya lah yang terakhir lah. Terakhir Masya Allah. Apa pesanan paling mendalam untuk mak ayah di luar sana yang tengah bergelut nak betulkan acuan anak-anak ni, yang mereka dah remaja, yang mula terkopi dengan perangai yang kita tak sepatutnya. Macam ni kita nak U-turn balik. Kita dah ke depan, kita nak reverse balik. Untuk kita baiki satu perkata susahlah. Saya pun tak ada formula yang mujarab. Tapi kita boleh control damage. Bermula dengan diri kita. Kita nak anak kita jadi orang yang bersyukur, kita kena jadi orang yang bersyukur. Kita nak anak-anak kita jadi orang yang amanah, kita kena mula dengan menjadi orang yang amanah. Kita nak anak-anak kita jadi orang yang menghormati ibu bapa. Tanya diri kita, adakah kita hormat mak bapak kita? Betul. Sebab anak memengerti. So bermula dengan diri kita. Dan akhir sekali, kena ingat, bila kita mati, tidak ada benda lain yang akan mengiringi kita kecuali 3. Kan, pertama Nabi kata sedekah jariah. Mungkin kita tak kaya mana, nak sedekah pun tak mampu kadang-kadang lah. Ataupun sedekah pun sikit-sikit. Ataupun yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang diamalkan masa kita ajar dulu. Ilmu yang bermanfaat lah. Mungkin kita pun ilmu pun taklah mana. Tapi ada yang ketiga, Nabi kata waladun soleh yad'u lahu. Kita ada anak. Anak yang mendoakan kita. Macam mana anak tu nak mendoakan kita kalau masa hidup kita pun tak pernah didik dia? So untuk dia mendoakan kita bila kita dah mati, KPI kita bermula sekarang, ajar anak kita tentang agama, tentang solat, tentang zikir, tentang doa. Sebab saya ada tengok satu podcast, adalah individu kata dia marah bila anak dia dipaksa untuk pakai tudung sampai terpaksa letak jawatan jadi pengawas. Apa ni? Kan? By the end of the day, kita didik anak untuk apa? Didik anak untuk ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. So kalau sekolah dah paksa anak untuk pakai tudung, baguslah tu. Terima kasihlah. Kenapa nak maki sekolah tu? So benda ni saya harap bila kita mendidik anak, jangan fikir sekadar dia nak kenyang di dunia, tapi nak fikir dia kenyang di akhirat, insyaAllah. So maknanya kena seiring lah. Sebab tu saya daripada awal lagi berbualan kita nak jadikan rumah ni sekolah pertama anak-anak kita. Bukan neraka untuk anak-anak kita. Ya, sebab kita mahukan kalau esok-esok lusa ada anak-anak yang mendoakan kita balik. Sebab itulah kita, tuan-tuan daripada di rumah, pengikut kita, kalau kita nak sesuatu yang baik, kita mulakan daripada diri kita dulu. Daripada kita
kita. Dan begitulah tadi sembang santai saya bersama Iron Man Malaysia kita, iaitu Tuan Amin Idris, tentang anak kopi kita, anak tiru kita yang mana integritinya bermula daripada rumah. Okeylah, terima kasih kepada Tuan Amin Idris atas masa yang diluangkan bersama kita untuk kita sembang tentang anak-anak milenial sekarang ni, zaman anak Gen Z yang sangatlah penuh cabaran. penuh cabaran. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk perkongsian kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, bikin super cakap, dan kita bertemu lagi di next episode. Okey, terima kasih semua.